hadirah dalam podcast FAME SK Padang Mengkuang. Bicara dari hati ke hati. Bersama saya, Ustazah Aina Farhanah yang telah membawa SK Padang Mengkuang menjadi johan keseluruhan daerah Marang dalam pertandingan Maharajan Al-Quran, nasyid dan khut sekolah-sekolah daerah Marang. Assalamualaikum Ustazah dan terima kasih kerana sudi datang ke podcast FAME. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jemput Ustazah ke podcast FAME. Boleh saya tanya beberapa soalan dekat Ustazah? Baik, boleh. Apakah rahsia kejayaan Ustazah melatih murid hingga berjaya dalam tilawah dan nasyid? Okey. Untuk pengetahuan admin, sebenarnya nasyid dan tilawah ni adalah perkara yang berbeza. Untuk nasyid, Ustazah sangat mementingkan tajwid dan makhraj. Manakala nasyid ni adalah mementingkan harmoni dan kerjasama antara kumpulan. Tapi yang utamanya kesimpulannya di sini, apa yang Ustazah boleh katakan, kedua-duanya memerlukan disiplin, kefokusan dan adab yang tinggi. Dan Ustazah juga tak boleh bekerja seorang. Ustazah memerlukan sokongan daripada rakan-rakan panitia dan juga jurulatih luar. Apa cabaran utama dalam melatih murid sekolah rendah dalam bidang ini? Okey. Seperti yang kita tahu, sekolah rendah ni adalah murid yang berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi, apa cabaran utamanya adalah fokus untuk mengekalkan kefokusan murid tersebut dan juga semangat. Kadang-kadang murid sekolah rendah ni dia mudah hilang fokus dan semangat dia mudah luntur. Jadi, untuk mengekalkan fokus dan semangat mereka ni, Ustazah kadang-kadang melatih mereka dengan lebih santai dan juga Ustazah sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa mereka. Faham. Soalan terakhir untuk Ustazah, apa harapan Ustazah terhadap murid-murid selepas kejayaan ini? Okey, harapan Ustazah kepada murid-murid yang menyertai pertandingan tilawah dan nasyid ni, agar mereka dapat menjadikan, jangan jadikan pertandingan ni sebagai titik akhir mereka. Ustazah sangat mengharapkan mereka menitik beratkan Al-Quran dan nilai Islam ini dalam kehidupan mereka sehingga ke akhir hayat mereka. Itu saja. Terima kasih kepada Ustazah atas perkongsian yang mendalam mengenai topik kita pada hari ini. Semoga memberi inspirasi kepada kita semua dan menjadi semangat kepada kita untuk memberi apa jua bidang yang dinanti. Itu sahaja podcast kita kali ini. Semoga berjumpa lagi dalam tajuk perbincangan yang lebih menarik. Jangan lupa layari YouTube Al-Iman TV SK Padang Mengkuang dan klik butang subscribe, like dan share. Baik, terima kasih.